Jadi disiplin yang terakhir untuk Decathlon setelah mereka beraksi dalam 9 sebelum ini. Dan 184 ialah Lim Jin Shen yang kini mempunyai 4,759 mata. Akmal Kifliza 4725 mata 555 nombor bib beliau. Dari Johor Chong Kabau 5,001 mata berada di kedudukan kedua. Akif Zikri dari Perlis 4,430 mata secara keseluruhan. Dan Firoz Faizal 4,967 mata. Beliau boleh untuk mengejar kedudukan Chong Kabau untuk pingat gangsa, untuk pingat perak, maaf saya. Benedict Tives 549, 4768 mata. Wilson Quek 5,432 mata berada pada kedudukan paling ideal untuk mendapatkan pingat emas dalam acara Decathlon 500 meter. Apabila Wilson Quek ingin mengesahkan pingat emas untuknya, perhatikan pada bib 192 yang mewakili Pulau Pinang. Begitu juga dengan bib 438 Chong Kabau yang berada di kedudukan pingat perak, ataupun Chong Kabau tidak dapat untuk memperoleh mata yang banyak dalam acara 1,500 meter ini. Dan di bahagian depan buat masa ini, kita melihat kepada kedudukan dari belakang ialah 192 iaitu Wilson Quek yang sedang memimpin 1,500 meter ketika ini. Beliau juga memimpin pungutan mata setelah 9 disiplin di Decathlon dengan Firoz Faizal kini sudah pun menjadi dekatlet yang berada di kedudukan yang keempat. Ada lagi 2 pusingan selepas mereka menamatkan pusingan ini dengan kedudukan semasa menghidupkan peluangnya untuk pingat gangsa sekurang-kurangnya. Chong Kabau yang akan memenangi 1,500 meter ini, dan kiraan mata sudah pastinya cukup menarik. Perhatikan dari belakang ada kejaran, ada sprinting yang terakhir yang dilakukan dengan Wilson Quek dan juga Benedict Tives bersebelahan untuk tempat yang ketiga dan yang keempat. Dan kita melihat kepada catatan masih lebih kurang sama, tetapi untuk Chong Kabau 5 minit 10.01 saat. Ini akan membawa kepada kiraan mata yang cukup menarik, kerana jika dilihatkan perbezaan antara kedua-dua dekatlet ini, Chong Kabau dan juga Wilson Quek, adalah 431 mata. Adakah catatan masa 5:10.01 ini akan cukup apabila kita akan pergi? Ya, Wilson Quek yang sudah pun menunjukkan bahawa beliau sememangnya mungkin